Pernah tak ada mendongak ke langit malam dan terfikir tentang keajaiban yang mungkin tersembunyi di sebalik kegelapan tu? Hari ini, dalam kupasan kita, kita akan mulakan satu perjalanan yang cukup luar biasa. Kita nak rungkai salah satu fenomena alam yang paling memukau di bumi, iaitu aurora. Daripada kisah-kisah mitos purba yang penuh misteri, sehinggalah kepada penemuan fizik terkini yang cukup canggih, kita akan bongkar rahsia sebenar di sebalik tarian cahaya ni. Dah bersedia? Jom kita mula. Cantik kan warna-warni yang seolah-olah menari di angkasa ni lah yang telah memukau umat manusia selama beribu-ribu tahun. Bayangkanlah, sebelum kita faham tentang sains di sebaliknya, cahaya-cahaya ni lah yang mencetuskan rasa kagum yang amat sangat dan bagi sesetengah masyarakat purba rasa takut yang bukan kepalang. Okey, untuk kupasan kali ni, susunan kita ringkas saja. Pertama, mitos dan cerita rakyat. Kedua, kita selami fizik aurora. Ketiga, perbezaan antara cahaya utara dan selatan. Dan akhir sekali, tip praktikal tentang fotografi aurora. Kita masuk bahagian pertama, mitos dan cerita rakyat. Cuba letakkan diri anda pada zaman purba. Anda berdiri di bawah suhu beku kutub utara, menggigil, tiba-tiba langit menyala tanpa sebarang amaran. Tanpa sains, apa yang anda buat? Anda mula mereka cerita. Manusia awal memang sangat bergantung pada penceritaan untuk cuba memahami keajaiban alam ni. Yang menariknya, kisah-kisah ni sangat berbeza antara satu budaya dengan budaya yang lain. Di satu pihak, kita ada kisah yang comel dan ringan. Contohnya di Finland, mereka panggil aurora ni rivontulet atau api musang. Mitosnya, ada seekor musang ajaib berlari, ekornya menyapu salji lalu memercikkan api ke langit. Di Estonia pula, ada yang bayangkan ia sebagai kereta kuda yang bawa tetamu pergi majlis perkahwinan di angkasa. Tapi, ada juga yang anggap benda ni menakutkan. Puak Fox dari orang asli Amerika misalnya, melihat aurora sebagai petanda buruk. Bagi dorang, cahaya tu adalah roh musuh-musuh yang dah terbunuh, tengah bersiap sedia nak balas dendam. Menyeramkan kan? Dan senarai kepercayaan unik ni memang tak berkesudahan. Puak Inuit percaya roh-roh tengah main bola ke atas tu guna tengkorak walrus. Dalam mitologi Norse pula, cahaya tu kononnya pantulan daripada perisai Valkyrie, pahlawan wanita yang sedang bimbing prajurit yang gugur ke Valhalla. Kalau kat Scotland, diorang panggil Merry Dancers, tapi ironisnya ia dikaitkan dengan pertempuran berdarah. Nampak tak betapa kreatifnya imajinasi manusia bila berdepan dengan benda yang diorang tak faham? Okey. Cukup tentang mitos, kita beralih ke bahagian kedua, fizik aurora. Mari kita tinggalkan dunia magis cerita rakyat dan selami realiti sains yang baru saja disahkan. Percayalah, sainsnya pun tak kurang magisnya tau. Pakar fizik dari Universiti Iowa baru-baru ni ada sahkan tentang sesuatu yang dipanggil gelombang Elfin. Bunyi macam istilah filem fiction sains kan? Tapi sebenarnya semasa ribut geomagnetik, gelombang elektromagnetik ni bertindak macam satu katapel gergasi di angkasa. Katapel ni melontar dan memecutkan elektron dengan sangat pantas terus menuju ke arah planet kita. Proses elektron ni memecut dipanggil pelembapan landau. Cara paling mudah nak faham, cuba bayangkan sukan meluncur ombak. Elektron ni ibarat peluncur ombak kosmik yang meluncur di atas gelombang medan elektrik Elfin tadi. Yang tak masuk akalnya, peluncur kosmik ni boleh memecut sampai 45 juta batu sejam. Ya, anda tak salah dengar. 45 juta batu sejam merempuh ke arah atmosfera kita. Jadi, apa jadi bila elektron yang gila-gila laju ni masuk atmosfera bumi? Ia akan berlanggar dengan gas-gas kat sana, terutamanya oksigen dan nitrogen. Bila berlanggar, molekul gas ni akan jadi sangat teruja sebab terlebih tenaga. Tapi, sama macam kita yang terlebih minum kopi, molekul ni tak boleh tahan teruja lama-lama. Bila ia mula bertenang dan kembali ke keadaan asal, ia akan lepaskan sisa tenaga tu dalam bentuk foton cahaya. Nah, ribuan pelanggaran inilah yang hasilkan tarian cahaya yang kita nampak kat langit tu. Menariknya, warna-warna tu tak terhasil secara rawak. Semuanya bergantung pada jenis gas yang dirempuh dan setinggi mana ia berada. Tengok ni, kalau pelanggaran tu berlaku pada gas oksigen di ketinggian sekitar 100 km, kita akan nampak warna hijau atau kuning, warna yang paling famous lah. Tapi kalau oksigen yang sama dirempuh lebih tinggi, ke atas 200 km, warnanya bertukar jadi merah. Untuk gas nitrogen pula, tak kisah di altitude mana pun, ia akan memancarkan warna biru, ungu atau merah jambu yang sangat-sangat memukau.
Seterusnya, kita masuk bahagian ketiga. Cahaya utara lawan cahaya selatan. Benda ni penting untuk kita tahu dari sudut geografi global. Sebab fizik hebat yang kita sembang tadi sebenarnya berlaku di kedua-dua kutub bumi secara serentak. Buktinya, kalau kita berada di angkasa dan tengok ke bawah, kita akan nampak aurora ni bukan setakat tumpukan cahaya, tapi bentuknya melengkung macam satu cincin bujuh yang terang benderang. Dan ia bukan persembahan satu hala tau. Bila ribut suria hentam medan magnet bumi kita, kutub utara dan kutub selatan akan menyala pada masa yang sama, macam cermin. Tapi, timbul satu persoalan. Kenapa kita selalu sangat dengar pasal cahaya utara atau aurora borealis tapi seakan-akan terlepas pandang pasal cahaya selatan, iaitu aurora australis? Jawapannya sangat praktikal. Accessibility. Cahaya utara berlaku di atas kawasan yang ramai orang tinggal dan senang pelancong nak pergi, macam Iceland, Norway dan Alaska. Cahaya selatan pula sama cantiknya, tapi masalahnya ia berlaku di tempat yang sangat terpencil, kebanyakannya betul-betul di atas Antartika dan lautan luas yang kosong. Habis tu macam mana dengan kita yang duduk di kawasan khatulistiwa macam Malaysia ni? Boleh ke nampak aurora? Secara sejarahnya, memang tiada rekod penampakan kat sini sebab fenomena ni memang tertumpu kat kawasan kutub berdekatan medan magnet. Cuma, ada satu pengecualian. Kalau berlaku ribut suria yang teramat sangat kuat, macam peristiwa ribut Mega tahun 1859, barulah cincin aurora tu akan mengembang luas sampai boleh nampak berhampiran garisan khatulistiwa. Tapi itu kejadian yang tersangatlah jarang berlaku. Akhir sekali, bahagian 4, fotografi aurora. Kalau anda ada impian nak kumpul duit dan terbang pergi kutub untuk tengok sendiri benda ni, anda wajib tahu cara nak ambil gambarnya. Jangan sekadar keluar dan petik kamera phone macam biasa. Memang gelap je lah nanti. Anda kena kawal kamera secara manual. Ini rahsianya. Mula-mula, buka aperture tu luas-luas, sekitar f/1.4 hingga f/2.8 supaya banyak cahaya boleh masuk. Lepas tu, naikkan ISO antara 1600 ke 3200. Kelajuan pengatup atau shutter speed kena lambat sikit, biarkan terbuka dalam 5 ke 15 saat. Lensa sudut lebar memang sangat-sangat disyorkan. Tapi dengan sini, semua setting ni tak berguna kalau tangan anda bergegar. Jadi, bawa tripod yang stabil. Dan satu lagi pro tip. Cuaca Artik tu teramatlah sejuk. Ia akan sedut kuasa bateri anda sekelip mata. Pastikan simpan bateri ganti rapat dengan badan anda biar sentiasa hangat. Sekarang ada satu perkara yang mungkin akan buat anda sedikit terkejut bila pergi sana nanti. Kenapa gambar yang kita ambil tu selalu nampak lain daripada realiti? Maksud saya, kenapa dalam gambar nampak terang, hijau menyala, warna-wari, tapi bila tengok dengan mata sendiri tak adalah terang macam tu? Adakah juru gambar edit berlebihan? Jawapannya bukan pada perisian edit gambar, tapi pada biologi mata kita melawan teknologi kamera. Dalam suasana gelap gelita, mata kita terpaksa bergantung pada sel rod. Sel ni memang pakar mengesan kejerahan supaya kita tak terlanggar pokok dalam gelap, tapi ia sangat lemah untuk mengesan warna. Sebab tu, aurora selalunya nampak macam awan kelabu kehijauan je kat mata telanjang. Kamera pula tak ada masalah ni. Dengan dedahan 10 atau 15 saat, sensor kamera kumpul beribu-ribu foton cahaya. Ia mampu merakam spektrum warna hijau, merah dan ungu yang memang wujud di sana, cuma tak mampu diproses oleh mata kita yang terhad. Menarik kan? Hebat bila difikirkan balik. Cahaya yang menari-nari kat langit tu sebenarnya adalah bukti nyata yang kita ni sentiasa berhubung dengan kosmos, merasai ribut dari matahari yang jaraknya berjuta batu jauhnya. Sambil kita dah faham sainsnya dan tahu cara nak rakam keindahannya, satu soalan berlegar-legar di fikiran. Kalau fenomena sehebat aurora pun wujud, apalagi misteri alam semesta yang tengah bersembunyi dalam kegelapan malam hanya menanti masa untuk kita rungkai. Teruskan sifat ingin tahu anda tentang angkasa lepas dan terima kasih sebab sudi luangkan masa bersama saya dalam kupasan hari ini.